Sampai injek kaki dia. Mana tangan? Diam. Kalau dia betul saya dah sebagai Kalau aku jual lagi. hari ini buat bayaran dia lain so kalau tunjuk tu Simpan dulu. dia buka bayaran wah Maknya dah pencet. Apa ni? Nak bayar roti jam tu? macam ni best tolak lah Nak tolak. Bila dah bayar kot kan? Bila dah bayar dah roti. sudah bayar dah yang ni yang roti john 8 yang ni berapa tadi? Oh, ni RM9. RM8 je lah Ila kena bagi RM1 dah. saya dia bagi Oh ya, tak ya. Berapa Berapa? pula? Oh iyalah, kuih tu ya RM9. dia 369 38 tambah RM1 je lah Ya. So, itulah. Jadi, abang kena bagi Ila RM1 lah. Okey. ingat nombor siapa nombor 1 Tak ada, Wan memang selalu semua Ila. Sebab kalau dia tak tengok air masak. Dia jarang. okey Itu agak kalau dia orang masak. dah makan tak? Buat pula cakap nanti kan. apa? Okey. Halal, Terima kasih. Dah jual roti john dah makan tak? Sedap. Sedap Ya, betul. pilih lah cakap. Adalah tu. Bila dah makan. Betul, abang dah makan belum? Dia bagi banyak ni. Ini tak bikin silap pun lah. Makan ni kamu tak nak apa. Kalau tak apa Tak ada. Kepanjang tak ada. Dah semua terluka baik tanya nak bayar. Abang punya RM5. Okey, terima kasih. Jual Nantilah kalau mak buat kuih ketayap tu nanti lah beritahu. oh ada lagi pergi tu nak bagi cakap lah Dia apa, mak ni dia ikut suka lah nak buat kuih apa. ya ke? nanti kita buat majlis lah makan Ni sebab dia kakak. Tak ada. Kalau kakak tak ada tak buat juga ni. Tawah ke? Tawar tu lah.
Jangan kau fikir. Jangan tu. Kamu kuih. Dia bukan kau simpan. Jadi. Makan. Kau time main tak makan kot. Rugi tak makan. Ila dah siap makan tadi. Sampai Ila kena makan. Dia makan. Dah makan. Banyak isi. Memang banyak isi. Kita bagi memang banyak. Tapi ada yang kata macam itu awal kita buat. Sos kurang tak rasa sos pula. Banjir terus lah. Okey, je tadi. Tapi isi banyak lah. Tak ada bagi isi sikit. Sebab itu tu kalau awal sulam, diorang buat sekalikan daging. Tak rasa daging tu. Jadi kita buat atas lah. Kita sekalikan daging bakar. Masa awal-awal daging tu. Oh jadi kan. Rasa. Itu yang Ila makan tadi tu. Ila mana masuk bazar? Okey. Itu ada kan. Ila memang tak pernah masuk bazar. Lama Ila tak masuk bazar. Itu lah. Entahlah, sejak Ila ngandung anak nombor 2 Ila memang tak pergi bazar. Dia tak boleh berbau. Tapi sekarang penjaga tu okey kan. Ada orang beli kan. Ada. Dekat bawah rumah tu dekat taman bawah tu. Bukanlah. Kan dekat C3 tu kan ada tong sampah jatuh. Siapa? Medina. Ha? Medina anak Mira. Jatuh basikal ke bapak dia tu. Dia. Bawa kulit tu. Basikal ada. Apa ni dekat macam mana taman. Apa kan sini kan Abang Ucap punya rumah tu kan. Rumah tu okey. Kan depan tu C1. Okey. Depan tu C1 sebelah tu je. Tapi meniaga kat atas jalan raya tu je. Dekat bus stop tu Bawah. Kawasan dekat flat Auto sampah tu? Kat Ada bengkel tak silap? Kat situ je. Oh, boleh nampak kau beli tu. Dah biasa dah kenal. Dia boleh Kenapa tak buat kat tepi jalan ni? Ada sebelum ni yang depan Pak Karim tu ayah dengan mak dia berniaga sebelum barber tu. Rambut tu kan kat situ. Oh. Buat berkena pilih dah. Bukan, kan ada jual nasi lemak. Abang ingat tak ada nasi lemak? Habis dah? Lajunya. Dua menang lagi lah.